Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekarang saya berita langsung dari SK Taman Kelang Utama sempena Majlis Simbolik Pemakaian Lencana Jalur Gemilang pada seragam murid. Jom kita saksikan liputan untuk majlis ini. Seterusnya kita akan saksikan pula liputan untuk majlis peluncuran Hari Nilam Selangor, Hanis Minggu STEM, pemantapan MBM, MBI dan satu kelas 1 Google Classroom. Banyaknya buku. Nak buat apa banyak-banyak buku ni? Ini nak buatkan untuk wakaf sekolah, untuk baca Nilam. Oh, terima kasih. Kenapa awak pilih buku ni untuk diwakafkan? Buku ini ialah salah satu kegemaran saya. Saya nak sumbangkan kepada sekolah ini. Cikgu, apa pendapat cikgu pada program hari ini? Okey, program hari ini bagus sangat-sangat. Di mana hari ini kita ada majlis pelancaran 4 dalam 1. Kita ada Hanis, kita ada Nilam, kita ada satu kelas 1 Google Classroom dan satu lagi cikgu rasa pemantapan MBM dengan MBI. Jadi cikgu rasa hari ini adalah hari yang sangat bermakna. Tambah-tambah lagi hari ini kita telah melancarkan simbolik pemakaian jalur gemilang kepada semua murid untuk sekolah 1 Malaysia. Jadi rasa cikgu sangat berbangga, satu pelancaran yang sangat hebat di mana dapat mendalami apakah itu jalur gemilang dan dapat tersemat di hati semua murid. Boleh? Boleh. Ya. Terima kasih cikgu. Begitulah semua aktiviti yang telah berlangsung sepanjang hari ini. Menarik bukan? Sampai kita berjumpa di lain masa. Terima kasih.